Rizki ni di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Cara Allah Subhanahu Wa Taala aturkan rizki ni, manusia tak boleh nak memahami guna akal. Susah kita nak guna akal kita untuk faham rizki ni macam mana. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala hantar rizki melalui orang lain yang kita tak kenal langsung. Dia jadi asbab untuk sampainya rizki dekat kita. Cicak, apa makanan yang paling dia suka? Lalat. Sedangkan cicak dia tak boleh nak terbang, lompat pun tak boleh. Tapi makanan yang paling sedap untuk dia, lalat. Kucing, makanan yang paling sedap untuk dia, ikan. Sedangkan kucing dia langsung tak boleh masuk dalam air. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan rezeki macam tu, nak menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah ni, ada satu orang perempuan, dia ada anak sakit, jadi dia ada janji dengan satu orang di Spain, dia akan dapat satu jenis minuman ataupun makanan yang berkhasiat daripada luar negara untuk anak dia yang sakit ni. Jadi dalam mesej yang dia dapat tu, dia beritahu, kata makanan tu akan sampai dengan ataupun bungkusan tu akan sampai dengan satu orang yang bernama Yusuf pada tempat sekian-sekian, pukul 3 pagi contohnya. Jadi perempuan ni sediakanlah sedikit makanan untuk bagi dekat Yusuf tu sebagai penghargaan ke atas usaha dia lah, ke atas khidmat dia yang dia sampaikan makanan tu kan. Dia sediakan makanan, dia pun datang pukul 3 pagi. Dia pergi ke satu tempat yang telah dijanjikan tu. Dia jumpa satu orang budak muda berdiri bersebelahan dengan satu kereta ni, dia punya kereta. Jadi makcik ni datang tanya, Yusuf ke? Lepas tu lelaki tu, budak muda tu kata, ya saya Yusuf. Lepas tu perempuan tu kata, okey jom dengan ikut saya. Lepas tu Yusuf tu pun ikut masuk dalam kereta. Lepas tu dia pun jamu, bagi makanan banyak semua. Yusuf tu pun makan sampai kenyang. Lepas tu perempuan tu beritahu, okey bungkusan mana? Yusuf tu kata, bungkusan tak tahu. Lepas tu perempuan tu kata tak apalah, pergi lah. Dia pun pergi. Rupa-rupanya Yusuf yang dijanjikan tu, dia berada di kawasan bersebelahan, maksudnya taman sebelah. Siapa yang rancang untuk bawa datang makanan dekat si Yusuf yang pertama? Dahsyatnya Allah Subhanahu Wa Taala punya aturan rezeki. Walaupun perempuan tu susah payah sediakan apa semua, rupa-rupanya dia sedang menyediakan rezeki si Yusuf yang bernama Yusuf tu, yang tak ada kena-mengena langsung dalam cerita ni. Masya Allah Subhanahu Wa Taala.